Iron utusan pu malaikat pu rasul pu utusan rasul Iron. Utusan penuntut. Rasul tu. Yang Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, masya-Allah Bang Mulyadi. Naluk Ahmad nama asli. Nampak nak tulis baca datang ron Musliadi yang kan dipek orang tu kamu yang kan sebarkan memandung nak dipek. Yang ke kusubarkan dengan dia dipek nama dipek Musliadi. Oh. Nak asli? Ahmad. Dari mana Ahmad yang? Malaikat tegak. Iron tu sebelah dia. Umur bulan di Siratul Muntaha. Ha. Ala ketiup rak perjanjian lu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wadah lahir lu kumo. Kume agama yang ke. Agama apa nama? Agama Islam yang diridakkan oleh Allah yang ke. Yang kedua, umat lu yang kiamat tanpa pemeriksaan. Makna dia hana timbangan. Nah. Yang kedua, perjanjian lu dengan Allah. Wadah ura-ura menjanji semohon yang kandungan. Wadah masalah yang dunia, kumlake dunia. Melake udahnya. Jadi truk ro nak kedang belang tu pajang. Terus lo belang tu tun. Si ribe perto leh hijriah pun ketiup roh dari Siratul Muntaha. Tak le kau murah milunan truk don tu belang tu Pecik le. Bak DP don lepas bedu dah. Pak DP 8 hari bukan 8 tak. Ha. Lahir lo tun ribe sekurito 80 beut tanggal 27 bulan 8. Bang haya ro nah punya utusan rasul kan? Dengan Nabi Muhammad dah nampak. Tapi nak lupa. Pak. Ya lupa nak lupa secara dahriah nak lupa. Sebab Nabi Muhammad hanya diperupa oleh sebuah iblis. Bukan aja berupa lili. Kak, yang persoalan pertama, persoalan kedua, kak, dilikut daripada roh nak nutup ansuran gantung. Yang dia utusan rasul urang kaya. Oh, hamdi ya Nabi Muhammad urang kasihan seperti. Hana yang mudang Nabi. Memangnya Hana yang mudang pula utusan rasul yang mudang Honda kena. karena lu gebite lu Pat ron sehingga nepegah yani perumoh ron pat ada dasar puah. itu dasar nikah li malaikat. Pajan. Pada umulung Momo yani padu jeno. bulan 12 baru. orangnya. Menyati hana je itu hana. Ha kada pegah hanaji he pun apa. Bukan enggak? Ke mesukkan bu lagi apa betul. Jadi nak lagoi, masa hang lo hang dale. Masa memang ji hana lagoi, lo tiap terima yang tegak. Be neng aku ron utusan rasul. Male tu. Hamle itu. Hana male dah. Jangan melek. Daripada lu murka orang kiamat, lebih baik ke Malaysia. Yang male kampung-kampung tu dun lu pu ya. Dun lu kanjai. Ya ije kan hamle. Hai bu. Menya ifham Al-Quran, nya Malay. Tapi nya ifham Al-Quran hamle. Iro nak ini faham. Insyaallah yang betul. Baik insyaallah punya utusan rasul nak kata-kata insyaallah. Hau utusan urang terpilih. Siapa lagi ije? Baik je. Nya ije tengok kan? Kecewa habis. Pejun. Menang juga. So aja. Mesti ije itu. So aja. Mesti draw kakak ije. Menurut roh bu. Mesti kakak ije. Tengok kecewa. Kepatihan. Han. Yang pakai ini kok jodoh. Ji tai je mempupu dai je. Yang kon pu dak pati. Ya kan? Utusan rasulnya urang pilihan. Memang lu kau urung pilihan. Kau urang pilihan. Kau urung pilihan menurut awak draw ke? Ya. Bukti ji aturan kamu mudah hai memang belum. Masa utusan rasul lagi ya? Masalah hari itu memang belum kaya. Apa peng? Jino anak pe. Kan pak peng. Anak pe. Pak peng di Arab nak nak kirim pak peng. Kali dari balik. Dari BNI kirim Jakarta. Seorang kirim. Raja Salman tahun 2020. Raja Salman memang. Yang langsung hijau Pak Jokowi. Nduri Jokowi. Tadi Jokowi. Hai sejalong barang. Saya Jokowi baru. Nah, kan apa? Nah, si buka berita. Pegang-pegang yang itu. Balik-balik. Ansuran Honda pada cok. 3 minggu tu. Hana je 3 minggu tu. Honda kabeh Honda tempo. Memang boleh dengan Honda tu. Yang boleh 5 orang nak lunas Honda. Data kan? Minta peng baju tai tengah, duduk tengah.
Mana jut. Jeut. Untuk dia lom tu. Hai nak pegang peng Pak Menteri rumah 50 miliar peng ro nah. Ngan tahu dah. Agak ni baju ke? Mana biu? Yang tertuh hudang kira pergi dari balik. Kejak legok sih. Tahu jok je. Apa aku pegang namanya pegang dong tentang jok long. Hana ada urusan ni. Kasih pegang dia.